saya berada dengan dia masa tu, cakap kalau boleh. Yo, kiss him China, check it now. Isu Samaza, bite out the bottle. Wow. Update logic straight to your screen. Kasim Challenge, Paddington, paling clean. Buka mata, buka phone. Berita panas, jangan stay alone. Kasim Challenge, mula sekarang. 1 minit, terus datang. Pelakon Ozlin Wati tampil menjelaskan bahawa niatnya menghulurkan bantuan kepada rakan seperjuangan Azhar Azmi bukanlah untuk menunjuk-nunjuk kekayaan. Ketika ditemui, Ozlin berkata dia memilih untuk membantu kerana pernah melalui fasa kesusahan dalam hidup sebelum ini. Saya tolong bukan atas dasar nak tunjuk kita kaya atau apa. Sebagai seorang hamba Allah yang pernah rasa kesusahan, menjadi satu tanggungjawab kita untuk membantu. Bukan sebab dia Azhar Azmi, sesiapa saja kalau ada rezeki lebih pasti akan kongsi. Saya dapat beribu DM dari zaman COVID-19 sampailah sekarang. Demi Allah, kalau ada rezeki memang saya akan kongsikan. Ozlin berkata demikian ketika ditemui media pada majlis eksklusif bagi memperkenalkan karya terbaru arahan Syed Faris yang berjudul 5 Bomoh di Hemisfera Luxury Sky Hall Kuala Lumpur Tower petang tadi. Mengulas lanjut, isteri kepada pelawak Johan ini mengakui dia enggan mengulas lanjut mengenai perkara itu demi menjaga maruah dan aib sahabatnya itu. Saya sebenarnya kalau boleh tak nak cakap pasal perkara ini. Saya nak dia tenang-tenang dan gembira dengan hidup dia sekarang. Itu adalah ujian untuk dia. Saya mengharapkan terbaik untuk dia sebab ujian manusia itu lain-lain. Saya perlu menjaga harga diri seorang sahabat, aib maruah dan banyak sisi. Sebab saya pun tak suka orang bercerita pasal saya dan saya juga tak bercerita mengenai orang. Tapi bila dia bercerita, itu adalah ceritanya. Saya tak mahu cerita saya memberikan kesan. Menceritakan detik awal bagaimana mereka kembali berhubung, Ozlin mendedahkan Azhar ada menghubunginya ketika pelakon itu berada dalam keadaan buntu. Kami kembali berhubung ketika saya baca mengenai kisah dia. Ada satu ketika dia lost terus sehinggalah ada satu masa dia hubungi saya. Saya takkan jawab nombor tak dikenali. Jadi pada awal saya tak jawab sehingga dia WhatsApp beritahu nama dia dan terus saya hubungi dan buat panggilan video. Jadi dari situ bermula perkongsian. Sebelum ini, Azhar dalam satu podcast mendedahkan Ozlin merupakan individu terawal yang tampil menghulurkan bantuan kepadanya ketika melalui fasa sukar dalam kehidupannya. Azhar turut menyifatkan Ozlin seorang sahabat yang sangat memahami selain turut menghulurkan bantuan zakat yang membolehkannya membeli keperluan anak-anak. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.